berapa banyak emas yang patut kita ada. Jadi tuan-puan, setiap keluarga sebaiknya sasarkan sekurang-kurangnya 1 kilogram emas sebagai simpanan terakhir untuk kewangan keluarga. Nilainya tuan-puan sekitar RM500,000 1 kilogram. Jadi kalau tuan-puan kata 1 kilogram itu terlalu besar, mulakan dengan target yang kecil. Contoh dia 100 gram ataupun 50 gram emas. Menurut pakar tuan-puan, pakar kewangan iaitu Tuan Azizi Ali, kita patut simpan antara 10 hingga ke 15% daripada jumlah kekayaan kita dalam bentuk emas. Ini kerana tuan-puan, emas nilainya terjamin dan tidak terjejas walaupun apa keadaan ekonomi atau politik negara kita. Jadi bagi tuan-puan yang belum ada lagi simpan emas, saya nak ajar tuan-puan simpan sikit-sikit dalam apps ni. Cukup saja gram, tanpa boleh keluarkan pelbagai design yang tuan-puan nak. Kecil 1 gram hinggalah 1 kilogram. Tuan-puan klik saja link daripada profil saya akan bantu tuan-puan untuk step yang seterusnya. Jangan lupa follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.